Breaking news, pemain La Liga masuk Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Jangan cakap jiran, abang pun tengah ketar-ketir weh. Berita terkini, Harimau Melaya telah menerima satu lagi pemain warisan yang mempunyai asal-usul Argentina. Ini dia guys, center back baru kita Facundo Garces yang baru saja menyertai kem latihan Harimau Melaya menjelang game lawan Vietnam. Facundo ni berumur 25 tahun dan yang dahsyatnya guys, dia bermain untuk klub Spanyol Deportivo Alaves di La Liga weh. So boleh kira ini pemain warisan grade A kot. Sampai Julian Alvarez pun takut dengan dia geng. Facundo ialah centre back modern yang mempunyai kekuatan fizikal, kepintaran taktikal dan juga boleh membawa bola naik ke atas padang. Ketinggian hampir mencecah 1.9 meter, so aerial challenge selalu dia tapau lah. Facundo juga pandai membaca permainan dan menggunakan kelebihan ini untuk buat defensive positioning yang sesuai untuk memintas bola. Tackle selalu kemas dan dia juga mempunyai leadership yang bagus. Tambah pula dengan sikap tenang di bawah tekanan. Ciri-ciri ini sangat sesuai dengan sistem Peter Klemovski yang suka membina serangan dari belakang. Tapi guys, ini semua jasa TMJ. Senyap-senyap dapat pemain baru. Hari tu Rodrigo Holgado, hari ni Facundo Garces, dan dengar cakap esok ada satu lagi pemain warisan baru nak masuk. Habislah Kim Sang-sek dengan Vietnam. Setuju dengan abang? Komen kat sini.